Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran 1. Ta'at batin. Pengertian ta'at: sentiasa menurut perintah dan tidak mengingkarinya di dalam hati. Pengertian batin: perasaan di dalam hati seperti tawakal kepada Allah dan ikhlas. Pengertian ta'at batin: perbuatan-perbuatan yang sentiasa menurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mengingkari perintah itu yang dilakukan di dalam hati, iaitu segala perangai yang baik seperti sabar dan syukur. Sifat-sifat ta'at batin ada 10. 1. Taubat. 2. Takut kepada Allah, yakni al-khawf. 3. Sabar. 4. Meninggalkan kesenangan dunia, yakni zuhud. 5. Syukur. 6. Ikhlas. 7. Tawakal. 8. Mahabbah. 9. Ridha. Dan 10. Ingatkan mati.